Okey, assalamualaikum kepada semua viewer kita yang sangatlah baik, geng. Okey, siapa yang masuk dalam TikTok kau, YouTube kau, okey. So, untuk hari ni kita akan teruskan lagi dengan membuat kita punya supermarket ni. Okey, sekarang ni kecil lagi, okey. So, nanti kita akan buat sampai ke hujung ni. Wih, apa kontraktor budak kat sini. Okey, ya, start. Buka. Okey, open, masuk. Okey, ni boleh apa ni? Okey, boleh ajar kau. Okey, tak apa, teruskan. Okey. Bagi balance 37. Alah, 80 sen. Okey dah, bla bla, next. Okey, weh. Kedai kita makin maju lah, geng. Makin banyak orang beli tu. Makin maju. Okey. Cepatlah, lambatnya buat aja. Okey. Baik si. Takkan muka macam ni beli Fruity Bites duk. Tak apalah, janji dia beli. Wah, orang kaya pakai kredit card tu. Tak ada masalah. Boleh. Okey dah, okey, next. Ih, dah beli tu, okey. Masuk level 2 tu. Baik, okey, teruskan. Okey. Okey, baik. Weh, ada kotak tips tu. Hang bagi tips sekarang. Balance 4. Ya Allah, hai. 44 sen. Okey dah, boy. Okey. Ui, dapat tips tu. Purchase any license product. Sabar biar kau habis jual dulu. Okey. Kita kena beli license tu. License maksudnya macam apa orang kata? Nak tambah produk baru orang kata kan. Okey, sama tengok ngelek ni. Okey dah belah. Okey. Ui, setiap kali orang beli dapat. Okey, minta maaf kepada semua viewer kita, ada iklan sikit tadi. Aduh, semok kepala. Okey, guna kredit card abang Sador kita. RM8.82. Okey dah. Okey, belah. Macam mana dia boleh pakai kredit card pun dia bagi tips. Itu adalah benda yang pelik ya kat sini. Okey, 45. Okey dah. Okey, next. Weh, ni daripada mana dengan pakai macam ni tu. Okey, dah teruskan. Weh, dah nak habis dah barang dekat situ. Nak habis dah barang kita tu. Kita teruskan. Dia suruh beli lesen tapi orang ni baru balik daripada gym pun nak main beli barang. Aduh. Tak apa, kita bayar kita. Ambil. Janji dia bagi duit kita. Okey dah. Oh, abang polis nak. Okey, minta maaf bang. Okey, pakai kredit card. Selamat kredit card. Okey dah, belah. Baiklah tu, level 3 tu. So, apa yang kita dapat kat sini, shop expansion. So, kita boleh besar kedai kita tu. Okay, so tak ada masalah, kita akan besar kedai kita. Siapa dia ni? Duit tak ada. Wih, event tu, ada event. Wah. Okay, boleh claim. Okay, decoration dah ada satu pokok sebab kita. Sorry duk gang. Biasa main game bocil macam ni memang ada iklan macam ni tu. Aku pun tak faham. Okay dah, weh, gangster balik aku ni. Rambut merah sebelah hitam. Weh, tengok baju pun dah tahu orang kaya tu. Balance nampak bagi duit kecil. Okay, akak boleh sini tau. Okay akak. Okay, RM4.41 akak. Okay dah, bagus. Okay dah, sekarang ni kita end. Kita tutup. So maksudnya hari pertama. Okay dah. Dia pertama. Baiklah, kita untung RM104.16. So customer kita hari ni semua 18 orang. So tak ada langsung yang marah. Semua happy saja. Berani marah. Okay, so untuk hari kedua ni tak ada duit. Okay, so kita akan beli stok dulu. Kita bagi besar kedai dulu. License. So, maksudnya ada ni. Okay, dah ada license. Kita nak bagi besar kedai dulu. Tak payah lagi. Okay, so sekarang ni kita beli ni. Ni dengan ni. Lepas tu kita beli satu. Kau rasa kena beli satu lah tu. Beli satu lah furniture ni. Furniture ni penting tu. Okay, satu kita beli. Wah, duit tak cukup tu. Tak apa, kita beli barang tu. Okay, dah. Okay, barang lag pula dah. Okay, barang sampai. Apa ni? Okay. Ni kita punya ni. Pokok kita. Okay. Decoration tu. Okay, boleh letak ni. Tok luar tu. Kau rasa kita tok luar tu. Decoration tok luar tu.
Apa benda pokok Christmas dalam kedai tu? Tak pernah buat orang. Okey. Baik lah. Dah pokok Christmas tu. Okey, sekarang ni. Alah, lambat lah. Okey dah. Okey. Semua barang kita dah sampai. Okey, barang kita semua. Ui. Ni benda. Okey, ayak boleh letak kat sini. Ayak tak boleh letak kat sini. Alah, tak apalah. Tok lu. Alah, semok lah. Okey, ayak letak sini dulu. Okey, ni apa benda? Ni boleh letak sini. Ni boleh pula. Ni apa benda ni? Sunflower oil. Okey, boleh. Harga Yahudi macam biasa. Let's take a break. Tak apalah, tunggu je lah geng. Hei, semua tu macam banyak video ni. Hei, ya Allah. Ni apa? Oh, macam biasa kita punya koko keran kita. Buat kotak ni boleh buang. Oi. Okey, ni apa benda ni? Okey, buah-buah apa ni? Buah apa ni tu? Avocado. Okey, macam biasa semua harga Yahudi dekat kedai kita, semua harga Yahudi tu. Okey, ni benda pula. Next. Oh, kopi, Dream Coffee tu. Okey, boleh www. Aduh, buang dulu. Aduh. Ni benda pula. Ni benda. Oh, gula. Okey. Semua barang dalam ni harga Yahudi tu. So ni apple, tok sini dulu. Okey, dah buang. Weh, penat tu buka kedai ni. Betul buat serius penat tu. Okey, ni orange macam biasa, tok dekat tempat dia. Semua harga RM2 ke atas sebiji. Ui. Ni bukan kok. Okey, tak apa-apa. Okey, kita buka. Alah, tak muat pula. Okey, tok situ dulu lah. Okey, so kita buka kedai. Okey, masuk semua. Masuk. Tadi pakai baju ling, ni pakai baju ling. Okey, masuk. Okey, cepat. Ni tapak kaki siapa ni? Ke tempat beratok apa? Tak ada. Tapak kaki tu. Penuh tu bakui dia padahal beli buah je pun. Ramai. Baik. Ramai. Okey, semua jenis buah dia beli. Okey, RM7. Okey, dah rambus. Okey, dah belah. Okey. Akak Lester kita. Kenapa semua orang beli buah tu? Aduh, beli buah susah. Okey, abang Sador kita. Okey, sorry ya duk. Okey, sekali lagi keluar iklan aku end terus video ni. So kalau hampa yang berminat dengan video yang macam ni, hampa boleh stay tune untuk video yang akan datang. So hampa kena support aku. Aku nak upgrade PC tu. Upgrade PC ni makan modal kot. Dalam 2K macam tu kot. Main game kat PC lagi. Syok ni main game kat phone. Tak apa. Dia kena slow lah. Kita kena trust the process tu. Okey, tak apa, kita teruskan dengan pembukaan kedai tu. Main kedai pun nak jadi DJ tu. Alahai. Okey, tak apa, kita teruskan. Alah. Apa benda lah minta bagi. Allah lah. Okey, dah belah. Baik tu. Okey, dia beli banyak tu. Okey, RM27, 75 sen. Okey. Pelanggan perempuan dekat kedai aku semua baik tu. Yang lelaki yang macam cibai sikit. Okey, so jadi sebelum iklan ni menyemakkan lagi video kita, aku akan end. Ni apa benda ni? Dia komen apa ni? Alah, banyak bacot lah orang tua ni. Dah tak ada orang nak tahu kat mana tu. Alah, berambus je lah pada kedai ni. Pergi kedai lain lah, dah tak ada. Menyemak betul lah. Dah belah. Aku rasa video kita sampai situ lah kot. Dah. Macam mana nak teruskan kalau ada iklan macam ni? Dengan ada iklannya, dengan customer macam apa lagi. Tak apalah tu. Hampa support. Hampa kalau yang dekat YouTube tu, subscribe, lepas tu like. Tu lah saya minta. Yang dekat TikTok pula, like, follow dengan share, komen pun tak apa. Okay, so kita jumpa di video yang seterusnya. Okay, kita akan teruskan untuk mengembangkan lagi kita punya supermarket ni. So, saya rasa itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa pada video yang akan datang. Okay.